Right, so kita sambung sikit lagi. Sekarang ni saya tengah masukkan konten dalam e-book saya dalam masa lebih kurang dalam 20 minit lah. Saya dapat masukkan sehingga page 10. Okay, daripada ChatGPT dia akan bagi macam ni. Dia bagi by points dan juga ni jugalah. Sorry, salah yang ni. Saya prompt untuk satu persatu. Saya prompt satu persatu mengikut subtopik 1 sampai 1.3 ni. And then saya dah buat sampai 1.2 baru masukkan. Okay, contohnya daripada ChatGPT ni kita nak masukkan ke satu tempat yang mudah untuk kita copy and paste balik mengikut sebab ada masalah dia akan jadi lari dia punya adjustment setting dia semua. So dekat dalam Canva ni kita boleh gunakan dokumen. Okay, kita create satu dokumen di Canva. Kita tekan home and then just tekan ni je dokumen bawah ni. Okay, dokumen ni, dan bila kita tekan kita just copy dulu. Dia macam transit daripada ChatGPT masuk ke sini dulu supaya segala formatting tu tak lari. Point dia adalah formatting tak lari. So saya letak dulu dalam ni. Contohnya macam ada table kan. Table kalau daripada Canva tu terus masuk dekat ChatGPT, daripada table daripada ChatGPT nak pergi ke Canva yang untuk design ni, dia akan lari. So kena masuk dalam dokumen ni dulu. Sebab dokumen pergi ke Canva yang untuk design ebook tu, dia tak lari. Okay, tengok saya buat satu lagi contoh. So, sekarang ni saya nak dia buat chapter 1.4. Okay, now write this chapter for me in English. Okay, so dia bagi semua ni. Ni ada table. Table ni kalau masuk dekat editor yang dekat ebook tu, dia akan lari, confirm. Okay, jadi kita copy yang ni 1.4 ni, copy sampai ke bawah. Kita copy and then kita pergi ke Canva dokumen. Kita paste. Ni yang ni tadilah. Saya standardize semua subtopik punya title, font dia size 14. 14 ke? Ya, 14. 14 betul tak? Ke 12? 14. Yes, 14. 14 dan semua teks yang bawah ni saya setkan dia sebagai 12. Keseragaman dalam font size sangat penting. Dia menentukan point mana yang lebih penting, point mana yang hierarchy di bawah. Okay, so settle part sizing formatting dalam Canva ni. So sekarang ni kita nak proses table. Dia ada table dalam ni. Pertama sekali Canva dia dah import lebih banyak features dalam sheets, dalam Excel, dalam Google Sheets semua masuk dalam ni. Pertama sekali adalah dia boleh adjust size of the column tu according to the size of text
content yang ada dalam tu. Contoh, saya right click, pilih satu, kita kena klik dekat huruf yang atas ni, row A, B dan ini column A, B, C. Pilih dekat C and then kita size column to content, so dia akan automatically adjust. Sama juga dengan yang kedua ni, dia boleh buat sekali lah. Okay, ni contoh. Dan kita tak nak dia lebih daripada sebelah kanan ni, sebab nanti dia akan jadi tak kemas. Okay, contoh yang ni, andai kata kita copy yang ni dan kita masuk dekat Canva, apa akan jadi? Directly dia akan lari. Sangat susah. So kita masukkan dulu dekat delete sheet, masukkan dulu dekat sini, baru kita copy and paste. Ini kita adjust sikit ikut kesesuaian dan make sure dia punya sizing dia 12. Kita unboldkan semua. Ini contoh lah. Make sure header dia tu dekat center dan kita berikan dia satu color untuk membezakan yang mana header dan yang mana content. Kalau macam ni, dia akan ada teks yang tak nampak. Jadi caranya adalah kita highlight dia punya header tu, A sampai C, dan dekat kawasan ni, overflow ni, kita tekan menjadi wrap. So bila wrap ni dia akan adjust supaya ni tak muat. Saya kena, kenapa dia lari pula. Baik. Kenapa so okay, so ni siap satu table. Kemudian kalau kita buat satu apa-apa content dekat Canva ni, dia ada alignment tepi ni kan. Kena make sure align. Saya tak tahu kenapa dia keep on ternaik sendiri. Kena make sure yang text box kita ni dia tak keluar daripada margin yang purple, kotak purple tengah tu, supaya kalau kita nak print dia cantik, kalau kita nak baca pun setiap page dia akan tersusun sama je. Okay, so ini adalah point 4 untuk topik 1.2. So saya boleh sambung lah. Okay. Yes, saya kena klik dulu dekat situ. Yang ni. Yang ini dia kena masuk dekat dalam yang ebook punya design dulu. Ni baru dokumen. Yang ni dokumen, dia macam singgah dulu. Lepas tu kat sini tadi. Kan. Kalau katakan sebab kalau tak kita buat file lain. Ni. Bukan. Yang ni dokumen kan, sama dengan yang ni. Ya. Yang ebook. Ebook ada tak? Ini stories. Okey. Cantik ni. Sekarang ni tengah viral, tengah in untuk buat buku cerita kanak-kanak.
Kita pakai body ni kita paste. Oh. Salah. Table kan tadi. Copy. Ni baru dia jadi. Ke tak ada yang ni. Maksudnya dia tak full features. Pelik juga ni. Kena ambil apps. Tak. Dia ni dia memang ini punya. Satu lagi, yang ni template apa IG stories ke apa? Ke bukan? Ke ebook kan? Supposedly dia ada ni. Maksudnya features dia tak keluar kat sini untuk uruskan ni ada. Ni dia kena ke bawah atau. Lepas tu yang ini kita kecilkan sikit. Ada satu lagi yang untuk teks tu. Ni Size content. Typography bukan, tak ada. Yang ni apa? Table spacing kan? Dia ada yang overflow apa semua tu. Ataupun wrap. Text wrap. Okay, so perlukan beberapa minit untuk meriahkan ebook. Sikit lagi, mungkin 5 minit ke? Yang ni memang ad ni betul. Kalau untuk content kita pakai yang kecil sekali. Body of text. Body text. Jadi nak besarkan size. So kalau kita copy, nak copy one by one, copy semua. Ini apa ni? Table of content kita boleh copy semua. Nanti dia panjang lebar ke bawah. Kena delete, kena masukkan ke page yang kedua. Ya, betul. Lepas tu macam mana nak make sure bila kita paste tu dia ikut number one numbering tu? Dia memang follow. Tak ke? Kalau tak, kita boleh highlight, onkan numbering. Cuba paste dulu. Okay, yang ni. Kita list tu. Kita pilih alignment ke kiri dulu. Sekejap. Saya try. Numbering yang ni dia kena buat one by one. Ataupun satu cara lagi, kita copy pergi dokumen dulu. Yes. Dokumen dalam Canva. Make sure format dia. Maksudnya dokumen. Yang sebelah tadi tu dokumen. Ni baru dia. Kalau guna book terus, template terus boleh juga. Boleh. Yang ni tapi kadang-kadang dia lari macam ni. Ni baru dia okey. Cantik sikit. Kena pass dekat dokumen. Pass dekat dokumen dulu. Tapi kalau font untuk ni besarnya. Yang ni saya tak check lagi. Okey, baik. So size patutnya adjust lagi. Kalau yang ni 14 ataupun 12. Kita try 12 ni. 12 ni kecil sangat. Maksudnya yang ni bukan template. Yang ni template buku ke bukan? Dia tulis template buku. Bukan. Saya tak ebook je. Ebook cover je. Ebook cover. Sebab yang ni dia macam macam mana kita nak tahu daripada pilihan template yang dia bagi tu yang betul-betul itu adalah ebook cover? Ini Instagram story. Ya ilah. Ailan nak post Instagram story. That's why dia lari. That's why dia lari.
jenis font apa yang kita boleh guna untuk Paling basic kita pakai Canva Sans ataupun yang mudah untuk dibaca. tak boleh Okay, ada satu features yang non Canva Education ataupun Pro dia tak boleh buat, iaitu resize. Resize ni hanya ni sahaja, Pro dan Education sahaja. So kalau yang ni resize option, pilih booklet A5, copy resize this design. Dia ambil masa sikit, resize terus. Okay, Buat magic. yes, ni dah siap dah. So bila 12 dia jadi besar. Okay. Yang ini. Understood. Magic. Cakap. Cikgu ni magic tau, ahli sihir ni. mana magic. Shikin. Angok. Magic lah, daripada bukan saya punya cover. Saya suka guna Justify supaya dia lebih kemas, kiri dan kanan. Okay, lepas tu kan kita mesti nak letak page numbering, betul tak? Okay, pergi dekat text. Cuba buka text. Ada tak yang ini? Ini page numbers. Okay, cuba tekan. Okay, besar tak nombor dia? Besar kan? Okay, tekan satu nombor tu, mana-mana page, tekan dia kat situ. Lepas tu kecilkan. Kalau saya pakai size 10 je. Page number tu saya jadikan dia size 10. Tekan text, lepas tu page number. Saya tak boleh tekan. Buat apa? Dia ni hang. Bukan hang, saya yang hang. Lost number dah. Bawah ni. Okay, kejap tak? Numbering. Numbering tu tukar jadi apa nama ni? Tukar jadi 10 je size. Okay, sekejap saya nak tunjuk bagi dia auto semua. Okay, once kita dah select tu, boleh. Okay, dia keluar macam ni kan? Show numbers on page berapa. So kalau page 1 kita tak nak, kita untick page 1. Okay, sekarang ni kita dah pilih kan satu nombor tadi tu, font 10, betul? Kita tekan apply properties to all pages. Tekan tu semua akan tukar jadi size 10. Okay, Ustaz punya ni sampai mana dah? Tengok Ustaz punya e-book. Ni yang tadi dalam ChatGPT belum buat ni. Okay, belum masuk dalam ni lagi. Belum masuk dalam Canva lagi. Bukan. Tadi dia ada dah chat tadi. Ke yang ni Ustaz? Dia masukkan dalam ni sebenarnya. Mana? Ni. Ni. Ni lah. Ini kan? Ni kan? Okay. So yang ini kita proses tu saya start tadi. Ni kita copy. Kita masuk kat sini dulu. Kita tumpang dulu. Dalam Then dokumen ni kan? lepas tu kita create a design satu, booklet A5. Boleh semua A5 boleh? Semua boleh. So, contohnya lepas tu kita masukkan teks. Teks ni kita pilih yang paling kecil. Okay. So yang lama kena pergi dekat sini tadi. Project. Sofah.
Yang ni kita copy balik. Copy. Okay, biasanya tajuk saya akan gunakan sebab ni bahasa Arab dia lain sikit. Bahasa Arab Kita tu boleh besarkan lagi. dia Kita jadi bolkan. kecil kan? Dia jadi kecil sendiri. Ini pun kita paste kat sini. 32 ni besar sangat ni. Yang ini 26. So yang ni kita try adjust 20. Yang ni kita ini. Siap page. Ni bukan muka depan kan? Bukan, yang ni kita masuk content terus. Muka depan kita kena design lain. So yang ini untuk page number kita terus tekan ini. Bagi dia 10. Dia tekan. So ni kira page pertama ebook. Okay. Alright, lain ebook okay. At least kalau ada cover dengan table of content pun okay. Macam ada dua. Tak, yang saya buat manual. Okay. Tapi saya nak start yang Publish dengan UniKL. tak ada content training. So nak tak habis hari. Okay. Continue lah kan. Nice. So yang ni Ada template dia tak? Kalau ada mungkin boleh share dengan kawan-kawan. Template yang ni, ayat ni. Oh ni page ni. Macam hari tu kita orang share by Link ni. Canva. Okay. Share. Boleh share ke link tu. Nanti kalau ada tu share dalam group tu. Boleh. Okay. Yang ni, page number ni dia besar kan? Tak macam kan kita tak nak. Kalau kita tak nak dia start okay. Ni page berapa? Page 3 kan? Kita unselect dia. So dia hilang. Dia akan sambung kat sini page 4. So kalau dia nak situ page 1 tak boleh lah. Kalau ini page 1 dia kena yang ini Saya nak buang satu. Macam tak boleh. Sebab dia ini macam satu. Dia terus ikut kan? So nak kena buat manual jugalah. Kalau show element nampak macam tak boleh ni. Rasanya tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bind dengan ni. Dia terikat dengan yang ini. Sebab ini dia automatic. Word kita tu kan. Macam word kita kan. Kita nak besarkan huruf depan je. Ada? Yang ini sorry. Kat sini. Tapi dia tak adalah ni sangat. So tetap kena buat manual lah. Kalau each word, setiap huruf awal perkataan tu yang ni dia tak boleh buat. Okay. Kita kena buat manual jugalah. Unless kalau kita masuk ke word dulu, lepas tu baru kita ni kan. Okay. Ini jadi ni. Sekejap. Saya try. Yang ni. Then ini tekan yang uppercase. Okay. Yang ni dia terlalu tepi sangat. Dia kena ke tengah sikit. Sekejap ini size apa Saya copy paste je daripada sebab yang ni macam bukan dia punya. Okay, ni 12 dia agak besar dah. Okay, dia kena follow yang ni. Following apa? Kotak ada purple kat tengah ni.
Ni. Dia kena duduk dalam tu je. Baru dia Kotak purple yang ni ke yang purple tadi? yang kat luar tu air ni. Dia hang sikit. Okay. Itu. Nampak tak yang tu? Yang purple yang ini. Betul. Kena duduk dalam tu je. Okay. Betul. Macam ni kan saya buat macam ni. Wah, cantik ah. Tapi misalnya kata saya nak buat ni, saya nak buat about the author ni kan. Tapi saya nak guna yang apa? Yang lain. Design yang lain. Ya. Boleh. Copy je. Copy dan masukkan dalam tu. Copy style ataupun copy terus. Memang. Paste. Right click. Paste. Allow. Ya. Boleh. Ebook cover tu dekat design ke Tak dekat keluar. ebook? Ebook design. Design kan? Tapi Ebook dekat kalau design. tak ada banyak benda. Kenapa dia semua letak Ebook cover patutnya. tiap page? Ebook cover. Sebab itu template Zat. Dia dah preset dalam tu. Jadi dia setiap page ada gambar? Kalau dia terpulang pada kita. Kalau kita nak pakai gambar, kita boleh proceed. Kalau tak, kita boleh delete. Kalau saya cari tadi ebook aviation, keluarlah aviation kena tak punya keluar gini. Yang ini cuba pangkal balik. Okay. Yang ini atas ni tekan ni. Booklet. Dia bukan ebook. Itulah nak cari ebook tapi Dia tak jumpa. Dia tak boleh pergi. Dia kena create dokumen ebook juga. Baru boleh jumpa ebook. Kalau booklet dia akan jumpa yang booklet je mostly. I see. Sebab booklet yang printed, ebook yang digital. So yang printed dia agak limited sikit design dia. So sekarang ni Tak, kena buat file baru. File baru. Boleh? Jadi? Tak jadi? Tapi spacing dia kat sini sesuainya apa untuk dalam table? Spacing maksudnya jarak antara line ke macam mana? Kalau saya standard pun okey dah 1.4. 1.4. Okay. Alright. Saya rasa saya nak proceed dengan kita save as PDF as usual. Okay. Kalau PDF, kita nak pilih yang mana? PDF standard ke ataupun PDF print? Okay, kalau kita hantar digital lebih sesuai standard lah. Cumanya kalau kita nak print, kena pilih PDF print sebab dia punya details of pixel berkaitan design dia lebih sikit kat situ dan file jadi lagi berat. Okay. So PDF print, PDF standard dan kita download. Tak kisah, tak payah. Okey, dalam ebook juga kita boleh letakkan link. Kalau kita nak suruh orang tu tekan link, kita boleh letak apa-apa sahaja. Contohlah saya letak dekat sini. Saya tambah sikit, saya baru teringat sikit. Facebook logo contoh. So, saya letakkan dekat sini Facebook. So kita letakkan link. Okay, ini tutorial untuk letak link lah. Tekan link dan kita terus letak
website kita fb.me/Syafiq. Sini. Okay, dan lepas tu kita share. Kalau kita pilih flatten, dia akan convert the design into a single image per page. So dia akan naikkan size. Yang kedua, tak saya link tak boleh tekan. So kita kena untick benda ni biarkan dia kosong dan kita download. One more time. Okay, so macam mana cara kita nak distribute ebook ni? So saya nak masuk ke topik yang terakhir, cara nak distribute ebook. Okay, sangat simple. Pertama sekali adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu ada Google Drive. Ada tak Google Drive? Tidak ada kan? Okay, Google Drive. Dan kita upload dulu ebook kita dekat dalam Google Drive. Yang ni saya semua tahu kot Okay, dalam, kita tunggu dia upload sekejap. Okay. Ini adalah ebook yang kita dah upload dalam Google Drive. Ni ebook saya lah, dah siap dah. Tengok saya hover, letakkan cursor saya dekat atas ni, atas logo Facebook, kita boleh tekan. So bila tekan, dia terus pergi dekat Facebook saya. Dia keluar. Okay. Ni buku saya dah siap. Okay. Nampak tak kat sini? Okay, cuba tengok Bila kita buka satu file, buka contohnya yang marketing mastery ni, okay, ini buka dekat browser Google Drive. Kita buka yang ni, double click. Okay, nampak ini dekat 3 dot ni, more actions ni, kita tekan security limitation. Sekejap find details. The one with the link viewer. Okay, sorry saya salah. Okay, tekan dekat share. Lepas tu ini yang asal restricted. Restricted ni kita tukar kepada anyone with the link. Anyone with the link, dia hanya boleh jadi viewer sahaja, tengok je. Edit tak boleh, komen tak boleh. Okay. Lepas tu kita tekan setting kat atas ni. Ada gambar setting kat atas ni, kita tekan. Dan kita untick dua-dua ni. Ataupun kalau tak nak, kita untick yang bawah. Kita untick yang bawah saja. Viewers and commenters can see the option to download, print and copy. Kalau kita untick benda ni, siapa yang ada link kita ni, dia tak boleh download, dia tak boleh print, tak boleh copy. Highlight, copy dalam ni pun tak boleh. Boleh tak kita nak set password? Jawapannya boleh. Tapi itu setting dia yang lain lah. Itu ada cara lain. Kita tekan back balik. So done. Ya, jahat lah. Tak jahat lah. Sebagai pembeli dia kena hormat lah kita punya ni kan. Okay. Dia kena follow kita lah kan. Okay, baik. So sekarang ni kita nak buat automatic. Kita nak buat, alamak sorry lah, yang dalam saya lupa nak tukar lah.
benda ni. Okay, saya ulang balik sikit, terpaksa buat saya record benda ni. Tekan share, and then anyone with the link, viewer, tekan setting dan untick yang bawah ni, viewers and commenters. Okay, nanti tuan-puan boleh tengok balik video ni. Okay, sekarang ni macam mana cara kita nak distribute secara automatik. Kita hanya gunakan Google Form sahaja. Okay, kita buka satu Google Form yang baru, yang kosong. Yang ni kalau saya tunjuk dulu, kalau nak buat, tengok video balik satu persatu. Okay, once dah buat ni, dah buka ni, kosong kan, kita namakan dulu ebook marketing mastery. Okay, atas ni pun kita tekan je sekali untitled form, dia akan jadi ebook marketing mastery. Yang kedua, kena buat yang ni sekali sahaja, add-on. Add-on ni dia macam plugin lah. Okay, sorry, kita tekan tiga menu ni, hujung ni, more, dan tekan get add-ons. Okay, dekat get add-ons ni kita letakkan, kita search notification, email notification. Mana email, email notifications for Google Forms. Yang ni, yang nombor 2 ni, yang ada TM, trademark kat atas tu. Sebab apa? Sebab ini yang Google punya plugin official, bukan daripada orang lain. So dia akan jumpa yang atas ni, email notification for forms. Kita buka dan kena install. Saya dah install lah dalam ni. Okay, lepas tu dia kena bagi permission apa semualah. Okay, cara nak access dia, nampak yang puzzle ni, add-ons, dan kita tekan yang first kali ni, email notifications for Google Form. Dia tak keluar pula. Okay, tak apa, itu saya tunjuk balik sekejap lagi. Yang penting, contohnya kita perlu ada nama, required, nombor telefon, dan last kali email. Ini yang penting. Okay. Okay, sebelum tu saya nak buka ni dulu. Saya nak buka dekat Canva. Saya buka kat Canva jap, sebab saya nak download gambar ni. Saya nak letak dekat dalam saya punya form. Okay, download as PDF pun okay. PDF, PNG. Ini mungkin agak laju sikit lah saya buat, sebab nanti tuan-puan boleh tengok balik video. Okay, yang ini kita add image. Tekan dekat tajuk atas ni, nak masukkan image. Tekan dekat tajuk, ada tulis add image. Tekan add image, browse file. So dia keluar yang ni. Kita pilih file kita dan kita masukkan dalam ni. Okay, dah siap dah satu. Bila kita preview, dia akan jadi, dia keluar gambar buku ni lah. Okay, kemudian dia tak keluar, kejap. Ini adalah masalah disebabkan dia ada glitch. Ini laptop saya sahaja. Okay,
Okay, saya ulang balik yang dekat sini. Add on ni kita tekan email notification. Lepas tu kita tekan open app. Tadi tak keluar sebab ada glitch. Biasanya kalau dia jadi macam tu, saya akan buka dalam incognito mode. So dia keluar macam ni. So dia keluar. Oh, sudah kena bayar lah. So kita tekan create and kita tekan email notification. Okay, notification name ni ini untuk reference kita. Send ebook. Okay, sender's name adalah kita letak nama kita Syafiq, and reply to address, reply to email address sama juga email saya. Ini agak teknikal sikit, nanti slow-slow tengok. Okay, ini adalah email subject. Form name, new response received. And then kita minta ChatGPT buatkan ayat untuk email ni. Okay, tengok saya buat dulu, nanti tengok balik. Write an email response to the recipient to download the ebook copy via link provided. Okay, ini dia. Kita just masukkan je kat sini. Okay, link, kita ambil link ni tadi, kita share, copy link, kita letak link kat sini. So lepas ni saya akan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk try sendiri benda ni. Okay, dan dah siap, continue. Yang kedua, notify form respondent. Okay, tak perlu. To recipients. Okay, dekat to recipient ni kita letak, kita pilih yang kat sini, email. Ini email ni adalah ruangan yang kita dah buat dalam Google Form tadi. Ada nama, nombor telefon dan email. So kita pilih yang email. Okay, email conditional, tak ada ni, previous. Continue. This one, save and continue. Okay, so sekarang ni kita the file cannot be downloaded by the user. Ayo, kejap. The problem. Sekejap okay. Kalau tak boleh, ada satu lagi, form notification. Ini dia, thank you email. Pilih yang ni. Sekejap. Lagi saya beritahu kat mana.
Masuk tak dalam ni? Email subject. Ini sama ruangan untuk message tadi. And then copy link. Okay. Get download your ebook now. Okay. So sekarang dah siap. Saya nak publish. Publish. Okay, saya share dalam group Cuba isi kejap dalam group. Okay, silakan. Sila isi form dan semak email. Dah submit ke? Okay. Dah dapat ke email? E-book? Okay, cuba check. Dapat So that is the way macam mana untuk kita distribute. Kalau tengah tidur pun orang isi, still dapat juga. Tak, ini kalau free. Kalau free. Yang bayar lepas ni. Ya, gula-gula dulu, betul. Yang saya faham, macam kawan dia nak boleh juga sebenarnya. Betul. Ini kira open tapi dia tak boleh download, copy and apa satu lagi tadi, print. Orang lain boleh baca tapi dia tak boleh download, copy and print. Baik. Ini tak bayar bil ni. contohnya macam dia beli kan. Kita jual kat situ kan. So dia nak bagi dekat next time tu tak payahlah beli media. Aku ada. Itu adalah risiko produk digital. Tak boleh buat apa. Yap. Saya bagi email. Tengok dekat spam. Spam. Junk email. Ada? Tak ada juga. Kalau email personal ada ataupun Tapi tadi saya saja je masuk email ni kan. Inbox. Pergi kat email. Ustaz ni dah baca, orang dah balik lah. Jangan Ustaz, berani mu. Tarik. Habis Tak ada. Last tu je. Kejap, saya check. Dapat kan? Saya rasa kalau Gmail ada 10 orang lah. Boleh, Gmail pun boleh. Gmail lagi mudah. Okay, yes, satu lagi. Okay, saya jawab. Kalau orang dia copy kan, sebab dalam ni untuk dia cuba buka balik link yang saya bagi tu.
link ebook tu kat WhatsApp tu kan. Okey, cuba buka. Okey, atas gambar tu ada tak email? Okey. Ada kan? Ada kan? Cuba check dekat Gmail ni. Cuba buka kat Gmail tu. Okey, kalau kita dah protect tu, orang lain tak boleh buka walau guna akaun Gmail dia. Orang lain tak boleh buka Link ni guna Gmail account dia. Dia dah protect. Ya, betul. Sebab apa? Sebab saya perasan kat sini. Saya masuk guna Gmail saya yang lain. Sign in guna Gmail lain, yang email dekat dalam ni guna email yang lain. Dia tulis protected file. Yes, betul. Dia hanya Gmail saja boleh buka. Buka Gmail yang tak ada juga. Mungkin kena ni balik Gmail yang. Memang tak lah, saya rasa. Masih lagi boleh buat. Tapi tak boleh tekan ke? Tak boleh tekan? Tak submit lagi? Dah submit dah? Tengok email. Tengok email. Email Gmail. Yang awak register tadi. Tu. Okey. Tekan link tu. Terus pergi. Itu dia. Cuba tekan Facebook. Saya macam mana nak buat link tu? Saya tak percaya lagi. Lagi sekali. Okey, cara nak buat link adalah letak link ni dia boleh embed. Facebook link tu. Tak percaya. Yelah. Tak boleh pakai email UniKL. Gmail sahaja sebab kita dah protect. Okey, untuk buat link. Allah. Okey, untuk buat link ni dia boleh embed dengan apa-apa elemen. Gambar ke, teks ke, objek ke, apa semua boleh. Paling mudah kita pilih dekat mana yang kita nak linkkan tu. Kita right click dan kita pilih link. Tekan link. Okey, yang ni dia akan suruh kita pilih yang bawah ni. Abaikan. Terus letak link social media or whatever link lah yang kita nak. Hyperlink. Kita nak create hyperlink. Method ni sama macam kita buat link dekat PowerPoint. Dia nak link pergi file dan sebagainya. Okey. Macam mana? Kalau Facebook.com/ apa nama kita tu, lepas tu tekan done. Itu dah siap. Kena copy link Instagram kita dulu. For sure lah. Instagram.com/ apa username. Macam mana? Kena public lah. Kalau private dia artis tak boleh lah. Bukanlah tak boleh, dia boleh buka, nampak luar je lah. Facebook kan sekarang boleh buat nak show apa je. Betul. The scholar. Kalau macam ni kan, cover ni okey tapi tulisan tergelap. Kena kalau tak nak tukar, nak pakai macam ni, letakkan background
Check. Okay. Okay, sekali lagi. Aha. Ah. Ah. Ah ni, yang depan ni. OBS Studio. Free, 100% free. Dia cuma untuk OBS ni dia lebih ke arah intermediate to professional punya usage. Kalau alternatif yang lain dia ada banyak. Macam saya tak record the entire screen. Apa yang berlaku debu saya tak nak orang tengok. Saya kalau tengok dalam recording nanti hanya nampak yang saya tunjuk je, Canva je. Lepas tu saya akan transition tukar pergi ke Chrome. Segala yang saya buka benda lain tekan start semua tak nampak. Sebab saya nak nampak dia lebih professional. Tapi setting dia agak tak susah, tapi first time agak saya pun dulu gagap juga. Dia kena buat selalu baru dia okey. Ya. Contoh yang ni. Saya link dengan mic ni. So dia record. Yang ni. Bawah tu ada meter naik tu. Tu suara saya lah. Cuba tengok okay, ni link yang semalam Sekejap Dia pakai ni. Okey. Okey, itu adalah playlist yang kita guna, yang saya upload. Cumanya yang video kedua tu dia tengah uploading lagi 90%. Ini suara saya semalam. Selamat datang. Kita tekan shift. Okey, tapi kan saya play tadi kan, suara saya dengar tu kan, dia tak masuk dalam ni. Sebab saya mute kan yang ni. Whatever audio daripada YouTube play dalam laptop saya, dia tak akan masuk dalam recording saya. Hanya suara saya sahaja. Mic ini saja, mic ini tak ada. Tak dengar. Saya kena bagi mic saya. Mic ni murah gila, RM12.90. Alah, tak apalah. Sikit sangat komisen dia cari sendiri lah. Ini tak adalah ni sangat. Kalau nak yang sedap sikit, suara dia lebih crispy lagi, boleh tengok yang harga RM39, RM50. Wireless lavalier microphone. Kelas pun boleh. Saya buat kelas online, saya memang pakai ni dekat Teams. Kalau tak online tak boleh buat apa lah. Tak ada speaker. Oh, voice projection in online class. Kalau kelas untuk inilah. Saya kalau dalam kelas suara saya memang kuat dah lah sikit. Sebab saya orang Melaka, so suara kuat sikit lah. Aduh. Saya masa PKP saya pernah share, saya pernah ajar pasal buat live streaming semua tu. Guna benda ni lah. Senang.
ini kira simple punya setting. Dia ada setting broadcast yang lebih advance. Yang UniKL pun branding dia pakai yang ni. OBS. Tapi kalau macam OBS ni dia boleh pergi ke TikTok juga. Kalau nak buat live broadcast apa semua boleh pakai ni. Lebih complicated lah dia punya setting. Beginner nak live ke nak record? Nak record paling mudah yang saya tahu sebab UniKL pernah pakai Panupto. Mungkin kena tanya Dr. Munaisyah. Tak pakai dah kan? Tapi kalau ada ni baru, katakanlah untuk screen recording, kita boleh just search je screen recorder. Kalau tak nak bayar memang kena pakai OBS. 100% free, tidak ada, dia open source. Memang tidak ada watermark, semua tak ada. Boleh. Tutorial. Okey, ada satu mamat ni dekat Orang Putih, dekat YouTube, dia memang ajar pasal OBS. Dia memang level gempak gila lah. Memang level production dia tu rupa dia macam production TV. Padahal buat pakai OBS YouTube je, tapi sangat power. Nanti saya cari balik sebab dah nama tu dah jatuh ke bawah. Saya subscribe dia tapi dah jatuh ke bawah, dah lama tak tengok video dia. OBS tutorial, kalau kita search OBS tutorial, tak jumpa dah. Dia pun dah tak berapa famous dah. YouTube. Bukan buat pandai. Ni nama dia Michael Farrer Jr. Ni dia Michael Farrer Jr. Saya share. Dia memang share pasal ni. Kalau nak tengok, pergi dekat playlist dulu. Dan saya rasa dia ada collection of tutorial yang basic. Selain daripada OBS, saya pakai ni Itik ni, StreamYard nama dia. StreamYard ni untuk UniKL pernah subscribe StreamYard untuk buat live streaming. Masuk ke Facebook boleh, ke YouTube boleh. Cumanya kalau yang free pun okey dah, cuma dia ada kepala itik nanti dekat atas. Ada watermark. So dia kita tahulah ini dia pakai free. Tak bayar. Saya pernah bayar masa PKP sebab saya banyak sangat training, kena conduct. Saya conduct dalam grup Facebook. Saya buat grup Facebook untuk Kencana punya community. Kena mengajar dalam tu. Saya subscribe dan nampak cantik sikit lah. Boleh letak logo kita apa semua. Dia nampak professional. Nak buat pakai OBS boleh. One time je buat. Lepas tu kita boleh simpan benda tu. Setiap kali kita buka dia akan keluar sendiri. Tapi dia leceh lah. Tapi nak cepat. So terus ni lah. Okay, saya untuk topik ebook saya habis dah. Cuma last yang untuk berbayar punya. Okay, untuk yang berbayar punya, kenapa tak keluar? Sekejap. Okay. Okay. Saya gunakan
kita register terus dekat Toyib Pay. Pernah dengar? Okay. Pernah register? Tak pernah. Pernah dah? Okay, siapa yang pernah register, the best of about Toyib Pay ni adalah dia boleh terima akaun personal. Kalau payment gateway lain, dia kena ada akaun bank, SSM semua dia nak. Yang ni tak payah. Yang ni akaun personal pun boleh. Saya ada RM30 lagi dia hutang saya. Tak bayar lagi kat saya. Dia akan proses dalam 1 ke 4 hari bekerja. Lepas tu dia akan transfer. Dia lambat sikit lah sebab kita ambil package yang free. Transaction pun bayar RM1 je. Itu pun bukan kita bayar, orang yang bayar tu yang bayar. Kita full. Kita boleh pilih sama ada kita nak bear the fees ataupun customer. Buat apa kita nak bear kan? Yalah, orang tu bayar kan. So yang ni kita register guna akaun personal kita apa semua. Contohnya kat sini lah. Sekejap. Main page, sign up. Okay, tekan sign up, masukkan email address dulu. Ada sesiapa yang nak try? Saya silakan dekat sini. Sign up, masuk email dia. Saya tunjuk sebab saya dah ada. Okey. Ya. Tu dia. Email personal, Gmail. Lepas ni gatal tapak tangan lah. Nak dapat duit lah. Okey, duduk. Sila. Nanti lenguh. Ada banyak. Ada banyak ruang. Okey, masukkan nama. Boleh? Tiba-tiba ada orang nak bagi dirma, nah link saya. Okey. Boleh ambil gambar saya tak kat depan kalau ada. Okey, lepas tu tekan continue. Okey, lepas tu kita kena isi semua yang ada kat sini. Username, password and confirm password. Username ni akan guna untuk setiap kali kita itulah. Tak, dia tak tunjuk. Tu tunjuk, jangan tekan. Kalau tekan dia ni. Jangan risau sebab dia tak boleh transfer ke akaun orang lain. Sebab register nama lain masuk akaun orang lain memang tak boleh lah. Okay, next. Phone number, lepas tu address. Jangan. Ini akaun personal. Tak apa. Kalau tak lepas ni boleh ni kot. Baru pergi Kawan saya rumah. Oh. Ini educational training. Okay, lepas tu bank account type, personal, saving account. Bank name, pilih bank. Alamak, akaun bank saya ingat. Tak boleh. Sebab ini dia melibatkan dengan bank. So payment gateway ni dia tak boleh sesuka hati. Dia memang kena follow rules daripada BNM. Tak ada, kita tak ada charge apa-apa pun. Kita tak ada kena bayar apa-apa pun dekat ni. Free of charge.
Yang kena bayar tu customer kita. Yes, FPX saja. Kalau kita nak upgrade ke credit card, debit card, ada charges lain. Ada by percent, 1%, 1.25%, macam itulah. Okay, next. Okay, next. Lepas tu, alamak, dia nak kena ni lah. Ni kena buat sendirilah. Dia kena selfie, kena ni apa semua. Okay, tak apa. Yang ni kita boleh pangkah. Saya sambung akaun saya. So nanti siapa yang tengok ni boleh continue untuk create bill. Okay, untuk create bill ni Toyib Pay. Contoh tadi kita buat kita jual e-book kan. Okay, first thing first adalah kita mesti buat kategori. Okay, kategori kena letakkan. So contohnya saya nak buat satu kategori baru, e-book, digital copy. Okay, submit. Ini dia punya kategori. And then kita pergi dekat create bill. Contohnya kita nak jual e-book ni. Okay, kita letak dulu dia bawah e-book. And then bill name kita letakkan. Ini untuk reference kita, e-book marketing mastery. Contoh. Description, letaklah apa-apa, PDF ke apa ke. Okay, bill payment channel, disebabkan kita punya account ni account yang percuma sahaja. Dia hanya boleh terima FPX sajalah, which is kena login dan sebagainya. Lepas tu FPX charges, kita nak charge apa? Bill owner ke kita ataupun customer? For sure lah customer. Okay, lepas tu enable corporate banking. Ada setengah customer yang dia nak login guna corporate banking dia, Maybank to E, bukan Maybank to you, Maybank to E, ada CIMB, apa benda macam-macam. Kita nak enable, kita boleh enablekan juga. And then multi payment, if yes, you can receive payment more than one time. Kalau kita ada certain, dia nak terima sekali je payment, dia tak nak terima banyak kali. Ada orang dia nak buat macam most of the people, dia akan buat banyak kali. So macam saya pun nak buat banyak kali lah. Yes, dia akan create banyak. Okay, fixed amount ke tidak? Kalau kita ada website yang boleh bagi, ada coding dia sekali, API dia, untuk bagi tahu dekat Toyib Pay ni berapa kita nak charge, dan amount tu berbeza-beza macam e-commerce, Shopee dan sebagainya, kita kena pilih no. Tapi kalau kita ada fixed amount, semua orang bayar harga yang sama, kita letaklah kat sini. Contohnya harga dia berapa? 30 ke, RM5 ke, RM10 ke, kita pulang. Contohnya RM2 ataupun kindly say above amount above, katakan RM5. So ini adalah link yang kita nak share dekat customer kita, kat prospek kita. More bill features, expiry date dan sebagainya. Okay, message in this content will be sent via email to your payer. Ini ayat yang sama dengan ini. Mana tadi Gmail lah. Gmail. Okay, ni ayat ni. Kita nak ayat ini. Okay, expiry date tak ada. Okay, additional input.
Oh no. No additional. Lepas tu kita just tekan submit ataupun select file ni, saya pilih cover ebook tadi. So tekan submit dan kita sudah boleh pakai. Itu dia. Itu adalah link yang kita bagi dekat customer kita, prospek customer kita yang nak beli, so dia akan dapat ini. Ini pun simple je sebenarnya. Ada lagi cara lain yang kita boleh letakkan. Katakan kat sini, ni extra email content. Lepas tu saya status aktif image. Kalau tak silap saya, dia boleh letakkan ada teks. Saya pun tak sure. Tapi yang penting dia boleh try pakai. Ni so far lah sale saya yang dah generate. Boleh lah buat beli susu anak gitulah. Tapi itu bukanlah one time dapat. Runcit-runcit sikit-sikit. Sehari dapat, sebulan tak ada, contoh. RM30. Okay, so kalau nak try, boleh try pakai link yang saya bagi tu. Tapi the fund are not refundable. Okay, yang ni. So kalau dia nak beli ni, dia kena bayar RM6 lah, additional charge satu. Okay, so basically inilah serba sedikit pasal slide, pasal gamification sikit, pasal recap lah. Kita semalam principle of design, slide. Hari ni kita buat slide, kita designkan slide tu sikit, cantikkan, susun atur dalam slide. Lepas tu apa lagi gamification sikit, buat quiz, poll. Ada satu topik yang saya tak sempat nak cover, sebab kita banyak dekat ebook hari ni juga, iaitu tentang website kemudian lah. Okay, website pun mungkin kita tak berapa untuk lecturer, mungkin keperluan untuk website tu tak terlalu crucial sangat. Tapi ada rezeki, insyaAllah next time kita boleh explore pasal website juga. Sebab website tak pernah lagi, bukanlah tak pernah, ada je sebelum ni website creator, builder yang macam Wix.com, ada apa lagi tahu website yang memang free, tapi nak pakai tu macam agak susah. Tapi kalau guna Canva ni sangat mudah. Dan orang buat 6 figure gunakan gunakan Canva punya website. Website tu free je. Template, yes. Satu dia design, lepas tu dia boleh set as template dan dia jual. Dia bagi link template tu. Jual, okey, dia ada dua. Kalau nak jual dekat Canva, dia ada cara lain dia. Tapi kalau untuk kita jual sendiri template Canva tu, kita boleh save as template design yang kita buat tu. Contohnya kita nak standardizkan semua student kita buat business report ni, business plan contohnya, kena pakai template ni saja. So kita boleh bagi link Canva tu dekat student kita as link template, bukan share untuk edit, tak. Dia ada satu khas untuk template, tetapi dulu dia open tu semua. Sekarang dia hanya open kepada pro dan education saja. Yang free user tak boleh dah buat template, sebab dia tahu orang buat duit dengan benda tu. So kita masih lagi boleh pakai, bagi dekat student. Student tak boleh edit direct, dia kena create copy dia dulu. So kita punya master file tu still terjaga, tak ubah. So dia orang boleh edit ikut apa yang dia orang nak dalam Canva dia orang. So itu salah satu cara lagi lah. Sebab kalau jual ke Canva,
Dia agak sikit lah, sangat sikit. Saya tak sure, tapi yang saya dapat info, saya baca dia sangat sikit lah. Maybe sen-sen. Ya, royalty yang dia bagi, sen-sen. Itu pun belum tentu kita submit tu dia akan terima. Sebagai premium template, dia kata ini biasa je, rupa dia, tak payah masuk pro, biasa je. Itu pun putih mata lah. Sekarang ni tengah hype jual buku cerita kanak-kanak, ada jual template, itu raya, jual template raya, mesti banyak kan orang ni jual murah-murah, boleh sangat. Dan Canva ni dia menggalakkan bukan jual produk tau, tapi jual servis. Gunakan dia untuk jual servis kita, design, slide, poster dan sebagainya. Kalau 4 poster kita boleh, yang betul-betul kualiti, kita boleh charge, kita sebagai non-designer boleh charge 4 poster 100 ke 100.5, why not? Orang tapi kita kena ada something lah, profile kita proven tak, kita punya poster ni kalau berniaga dia convert dan sebagainya lah. Sebab sekarang ni pun dalam kategori high skill pun, kerja-kerja design ni menggunakan Canva dia dah makin turun ranking dia. Ada banyak lagi benda lain yang akan naik. Sebab nak buat poster dah mudah, template dah banyak dan sebagainya. So tapi still, walaupun guna template, tak semestinya benda tu boleh jadi menarik. Dia kena belajar lagi untuk susun atur dan juga konten tu lah. Okay, so last Kod ada apa-apa sebelum kita tutup? Saya akan share. Yang link saya bagi tadi tu, small. Yang ni, bukan. Ni, playlist ni boleh buka terus dan akan jumpa saya punya video-video. Ini, okay, video hari kedua pagi tadi dah siap dah. Tinggal yang petang ni saja saya belum upload lagi. Yang ni, ni hari kedua pagi tadi, day 2 part 1. Nanti satu lagi day 2 part 2. Just buka link playlist ni, boleh terus nampak ke semua video yang ada. Yang ni. So boleh tengok video yang kedua pagi tadi. Dia bergema sebab saya pakai mic juga. Saya nak dia settle. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih first sekali kepada Dr. Munaisyah sebab memilih saya untuk berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sepanjang 2 hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Miat, HCU Miat sebab select saya juga. Saya harap apa yang saya share sehari setengah ni at least tak semua, 1-2 boleh pakai dan kita ada group support, anything boleh Roger je. Ada isu berkenaan Canva ke apa ke. Saya dekat luar, saya seorang business consultant dan juga advice on marketing. Kalau ada business tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ramai buat business. So kalau perlukan advice ke apa ke, 30 minit percuma. So kita boleh sembang-sembang insyaAllah pasal bisnes kita, marketing strategi dan sebagainya lah insyaAllah. Kita sama-sama lah bantu. Hopefully kita jumpa lagi pada next time, sesi akan datang. Last time sebenarnya saya buat Canva for executive di GHC, di Chancellery tahun lepas. 30 seat. Dia tanya saya nak berapa ramai, saya cakap 30 orang cukup, maksimum tu pun dah ramai. Saya cakap habis dalam masa 3-4 jam.
penuh. Oh, I see. Lepas tu dia kata nanti nak buat untuk lecturers pula, cuma tak tahu bila. So ada few campus yang request, contoh macam dekat MySet ada yang minta juga. Tapi yang jadi niat dulu. InsyaAllah. Hopefully boleh bantu. KPI apa? KPI diorang apa? Diorang kena buat apa KPI? Berapa? Seorang satu. Kalau kita orang Triple IP MIT, KPI masing-masing tahun ni adalah e-book. Mesti publish e-book. Oh, Unicat ada. Sebab kita orang dah buat 2 kali workshop. Ingat, bukan senang nak buat, tapi at least kita dah bagi dulu guideline dia macam mana nak buat. Kali kedua kita hambat untuk at least ada progress buat content. Last nanti wrap up bulan 5 ni kot. Bulan 5 kita buat jauh sikit dekat Ipoh. Kali tu yang last tu kita nak finalize, mesti ada 15 ke 20 ebook mesti siap. Kalau tak memang kena hambat lah nanti. Memang kena marah lah nanti. InsyaAllah. So macam mana? KPI tu? Wajib publish bawah Unicat Publishing. Maksudnya? Itu kena tanya Dr. Munaisha. Kena tanya Dr. sebab Dr. dah publish berapa? 5 lebih. Banyak dah e-book. So dia adalah percentage of royalty dan sebagainya lah. Berapa persen? Dia nak tahu. Belum lewat tapi dapat duit dah. Ada website untuk Unicat Publishing, beli melalui situ. Ani library ya. Boleh try. Aktif banyak e-book yang publish. At least sebab kalau dulu kita nak menulis satu hal, nak publish tu satu hal. Macam-macam, terlalu banyak proses saya rasa sebelum ni. Tapi bila digital sangat senang. Ada ChatGPT pula boleh tolong lagilah, memudahkan. Ya. Ingat ChatGPT jangan prompt banyak, jangan suruh dia buat banyak-banyak, buat sikit-sikit tapi prompt tu panjang, in detail. InsyaAllah dia boleh. Okey, itu sahaja daripada saya. Minta maaf salah silap, kekurangan mungkin tak sampai expectation dan sebagainya. Kalau ada masalah boleh roger. Saya tinggal di Semenyih, dekat sahaja. Ada di Semenyih? Tak ada. Office di KL lah. Kalau ada datang City Campus, roger lah, insyaAllah. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pas ke Dr. Munaisha. Okay, just to nama sikit saya ibu dari UiTM. Kalau kita nak bagus ibu dari UiTM memang ada konsep dia. Kita follow dari dia. Okay, dia memang dah ada punya procedure. Kita just follow whatever all the requirements. Kita just ikut saja sebab mereka yang akan apply through library, mereka yang akan apply di ISBN. Okay, daripada yang kami buat daripada modul, kami transform that module into e-book. Jadikan e-book itu sebagai students punya reference. Kita kena kita kena ada yang our team kita sendiri sebab library tak ada service. Kita biasanya kita akan buat dalam group. Okay, so katakan satu course tu, satu subjek ada 3 orang lecturer. So kita buat sama-sama. So kita bahagikan topik supaya dia lebih cepat. Okay, and then number of pages tu sebenarnya tak banyak, minimum 30. Okay, nama font tu besar, 14. So nak cukupkan 30 tu. Saya 12. Dr. Munaisha 14. Dia 14. 14 number. Nice. Cepat memang boleh buat. Okay, so maybe kita boleh ambil foto.